Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syamin Aizat dan kumpulan 2, ingin mengupas tajuk pembintangan kami iaitu perlukah Malaysia menggunakan pakai etika dan peradaban negara lain untuk diterima oleh dunia luar. Etika merujuk kepada satu prinsip moral yang digunakan untuk menentukan sama ada satu perbuatan itu adalah baik ataupun buruk. Manakala peradaban pula ialah satu sistem kehidupan dalam menentukan sama ada terdapat nilai dan kemajuan dalam sesebuah masyarakat majmuk. Negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang amatlah kaya dengan nilai-nilai ketimuran dan juga budaya yang diwarisi turun-temurun. Oleh itu, dewasa kini kita boleh lihat terdapat pelbagai pengaruh luar yang mempengaruhi budaya dan etika kita dalam pelbagai aspek. Contohnya pendidikan, pekerjaan, budaya dan juga gaya hidup. Tokoh terkenal negara kita, Datuk Syed Hussein Alatas pernah berkata, etika adalah merupakan satu benteng pertahanan terakhir dalam mempertahankan integriti dan jati diri sesebuah negara. Justru dalam kita menyesuaikan diri kita dengan peradaban dan etika dunia luar, kita perlulah juga tidak hilang jati diri dan identiti kita sebagai sesebuah negara. Oleh itu, kami kumpulan 2 ingin mengupas lebih lanjut tentang isu ini. Saya serahkan kepada teman saya, Puteri Aisyah. Hari ini saya ingin mengulas tentang persoalan perlukah Malaysia menggunakan etika peradaban luar bagi membolehkan Malaysia diterima di seluruh dunia. Dunia sememangnya membuka ruang kepada kita untuk mengenali dari luar termasuk dari barat. Tapi persoalannya, adakah semua aspek itu sesuai untuk kita terima? Terutamanya dari segi fashion dan gaya hidup. Realitinya, fashion dan gaya hidup barat sering kali bertentangan dengan norma dan nilai ketimuran kita. Sebagai contoh, pakaian yang terlalu terdedah, pergaulan bebas dan gaya hidup hedonistik yang jelas bertentangan dengan adat, agama dan budaya Malaysia. Jika kita terlalu meniru gaya hidup luar tanpa tapisan, kita bukan sahaja kehilangan jati diri, malah mewujudkan generasi yang keliru tentang identiti mereka. Malaysia sebenarnya tidak perlu untuk meniru sepenuhnya etika peradaban luar untuk diterima seluruh dunia. Sebaliknya, kita boleh memilih nilai-nilai yang positif seperti ketepatan masa, etika kerja yang cekap dan keterbukaan dalam komunikasi tanpa perlu menggadai budaya sendiri. Kita boleh menjadi moden dan progresif tetapi masih berpaksikan nilai dan adat kita sendiri. Kita harus bijak menilai dan menapis apa yang dibawa oleh pengaruh antarabangsa. Terlalu terikut-ikut fashion dan gaya hidup barat bukanlah jalan untuk diterima dunia. Sebaliknya, dunia akan lebih menghormati Malaysia jika kita tegas dalam mempertahankan identiti. Tetapi tetap terbuka dalam aspek positif peradaban global. Sistem pendidikan dan sistem undang-undang luar yang patut dicontohi oleh Malaysia. Salah satunya ialah sistem pendidikan barat. Sistem pendidikan barat terbahagi kepada dua, iaitu sistem pendidikan barat tradisional dan sistem pendidikan barat moden, di mana sistem pendidikan barat tradisional fokus kepada ejen kebudayaan dan sistem pendidikan barat moden fokus kepada memajukan masyarakat. Dengan sistem ini, kita dapat memastikan budaya dan tradisi dapat diteruskan hingga generasi seterusnya dan masyarakat akan terus maju. Kepada sistem undang-undang barat pula, sistem undang-undang barat fokus dalam ketelusan dalam kehakiman, di mana di Amerika Syarikat dan United Kingdom, pembicaraan dijalankan secara terbuka dan keputusan mahkamah boleh diakses oleh umum. Dengan ini, masyarakat boleh memantau bagaimana keadilan dilaksanakan. Di United Kingdom juga mereka menjaga kebebasan mahkamah, di mana mereka punya perlembagaan tidak membenarkan kerajaan untuk campur tangan keputusan kehakiman. Ini untuk menjamin keadilan tidak berat sebelah dalam memutuskan keputusan mahkamah. Malaysia adalah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Tetapi agama Islam adalah agama persekutuan seperti yang dinyatakan dalam artikel 3/1 dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam contoh situasi yang diberikan sebelumnya, situasi di mana rakyat Indonesia yang mengamalkan fashion dan gaya hidup barat yang menimbulkan beberapa persanggahan dengan nilai agama Islam dan norma sosial di mana pakaiannya tidak menutup aurat yang melanggar ajaran Islam. Seterusnya, persanggahan tentang hedonisme iaitu terlalu mengejar keseluruhan dan kebebasan sedangkan Islam menginginkan hidup dalam kesederhanaan.
Selain itu, pergaulan bebas tanpa had antara lelaki dan perempuan memang haram diamalkan dan tidak digalakkan juga dalam agama lain bagi membanteras masalah yang akan berlaku. Ini boleh terjadi sekiranya kita terlalu mengadaptasi etika luar dalam kehidupan seharian. Secara tidak langsung, Malaysia juga mungkin kehilangan identitinya sebagai sebuah negara yang beretika dan mencemarkan nama baik Malaysia. Kebaikan Malaysia menggunakan pakai etika dan peradaban luar bagi membolehkan Malaysia diterima oleh seluruh dunia, meningkatkan daya saing dan Malaysia peringkat global. Etika luar seperti keterbukaan dan inovasi memacu pembangunan ekonomi dan teknologi. Sebagai contohnya, negara-negara maju seperti Jepun, Jerman dan Amerika mengamalkan budaya inovasi, keterbukaan terhadap idea baru dan semangat berdaya saing tinggi. Selain itu, sekiranya Malaysia mempelajari dan mengamalkan etika ini, ia boleh merangsang pemikiran kritis, pendidikan dan keusahawanan sekaligus meningkatkan kualiti modal insan. Kesan langsung rakyat lebih bersedia mencipta teknologi baru, berdaya saing dalam industri global seperti AI, etika diplomasi dan komunikasi antarabangsa meningkatkan hubungan luar. Sepertinya etika diplomasi seperti toleransi budaya, diplomasi lunak, soft diplomacy dan penguasaan pelbagai bahasa sangat penting dalam dunia yang berbilang bangsa. Selain itu, apabila rakyat Malaysia mengamalkan nilai seperti hormat, perbezaan dan adaptasi budaya, mereka lebih mudah terima dalam kerjasama antarabangsa dari perdagangan hingga pertukaran pelajar. Dalam dunia yang sering berhubung, tindakan dan nilai yang kita amalkan seperti etika kerja, kejujuran dan sikap profesional sentiasa diperhatikan oleh negara luar. Jika Malaysia mengamalkan nilai positif seperti menempati masa, menghormati hak asasi dan bekerja secara terbuka, imej negara akan lebih dihormati dan dipercayai. Contohnya, pelabur akan lebih yakin untuk melabur jika sistem kita telus dan rakyat kita berintegriti. Begitu juga dalam bidang pelancongan, pendidikan dan hubungan antarabangsa. Namun, ini tidak bermaksud kita perlu mengabaikan budaya sendiri. Sebaiknya kita gabungkan nilai baik dan baik dari luar dengan budaya tempatan. Seperti pepatah Melayu, buang yang keruh, ambil yang jernih. Dengan mengamalkan nilai yang baik, kita membantu Malaysia mencapai negara yang lebih dikenali, dihormati dan dipercayai di mata dunia. Sebagai kesimpulan, persoalan sama ada Malaysia perlu menggunakan etika dan peradaban luar demi membolehkan negara ini diterima oleh seluruh dunia memerlukan pertimbangan yang bijak dan seimbang. Dalam dunia yang semakin saling bergantung antara satu sama lain, keterbukaan terhadap nilai-nilai sejagat seperti hak asasi manusia, keadilan, toleransi dan kemanusiaan sememangnya penting untuk memastikan kita dapat menjalinkan hubungan diplomatik, ekonomi dan sosial yang harmoni dengan negara lain. Malaysia tidak boleh beroperasi dalam ruang yang tertutup kerana kita sebahagian daripada komuniti global yang saling berkongsi cabaran dan peluang. Oleh itu, jalan terbaik ialah dengan bersikap terbuka terhadap unsur positif dari luar sambil tetap mempertahankan dan memperkukuhkan nilai-nilai murni yang telah sekian lama membentuk masyarakat Malaysia. Dengan cara ini, kita boleh sahaja dapat diterima oleh dunia luar tetapi juga dapat menjadi contoh kepada negara lain sebagaimana identiti nasional dan nilai sejagat boleh berjalan seiring secara harmoni.